Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Seterusnya, murid terbaik PPKI Academy. Seterusnya, murid terbaik PPKI Asia. Tempat ketiga, Brandon Daniel Tan bin Mahri. Rana Amani bin Nurhisha. Tuan hadirin, anak ini telah memperoleh mata pelajaran terbaik dalam pendidikan Islam, sejarah, matematik, matematik tambahan, fizik, kimia dan biologi. Beliau bercita-cita untuk menjadi doktor kombat atau lebih dikenali sebagai doktor tentera. Telah dianugerahkan kepada saudara Mirza Adambat bin Mirza Muqtadir. Beliau juga telah memperoleh 9A dalam SPM 2025. 5A SPM, 4A SPM. Beliau bercita-cita untuk menjadi chef pastry. Telah memperoleh terbaik mata pelajaran bahasa Inggeris, sains perniagaan dan sains rumah tangga. Payat 6A dan 4 mata pelajaran terbaik. Tokoh murid aliran sastra SMK Sekambut bagi tahun 2025 telah dianugerahkan kepada saudari Syakira binti Muhammad